Tanam aja. Tunggu kakak wancam tanam. Hah? Tanam. Sekarang? Iyalah. Tanam sekarang? Iyalah. Cangkul ni? Cangkul. Nah. Pergi cari cangkul. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Camboy guys. Okay, sekarang ni kita order pergi ambil cem. Tak sabar nak bagi tahu dia. Hari ni Papa dapat ular senduk warna hitam. Dia mesti menggelupur sikit. Kalau Papa ular ni. So hari ni hari Jumaat. Dia ditemani oleh Mama juga ambil anak-anak. So Mel, Yasmin pula. Mel dengan cem naik sekali. Dengan Mama sekali. Yang penuh lah motor Papa hari ni. Jam hari ni Papa ada ular je. Ular senduk guys. Jam kalau Papa ular ni lupa sikit. Kena pula sejak 2 hari dia tengok channel Lapang Bomba tu. Angkat-angkat ular tu kan. Kat rumah dia ada ular pula. Memang suka. Tapi kalau ada dia tadi memang meriah lah. Memang kecoh dia. Okay, kita beritahu ni. Hari ni ada ular senduk kat rumah ni. Mana cem? Dengan men dia berebut kat belakang dah. Dia. Dia tak nampak lagi. Kalau men nampak dia mesti kejar nak duduk depan. Dia berebut nak duduk depan ni. Sikit. Oh, sorry. Ada cem? Ha? Allah. Ada gaduh kat atas. Gaduh siapa tu? Kita 6 lelaki. Yelah. Nawas dengan Her. Her? Her. Akak Meli. Bye Meli. Bye Meli tu. Panggil Meli. Cem panas ni. Cem. Nasib baik tak ada gear. Bye. Hari ni apa tangkap ular? Ular senduk guys. Senduk kat belakang rumah dalam kolam kanvas. Ada. Besar je. Oh, baru balik. Kena ciam. Ular senduk warna hitam je. Besar. Besar dia. Ha? Besar dia. Besar lebih besar tangan jom. Besar dia. Ada kat belakang sebenarnya. Ada lagi? Ada. Papa dah bunuh. Lagi? Papa bunuh betul Papa sidai dia. Bunuh nak tengok. Alah, kalau bunuh pun tengok juga ada lagi nak datang eh. Pergi. Nak tengok ada patuk Papa. So Mel kata jangan bunuh, dia nak tengok. Dia nak tengok time hidup. Dia ingat apa tu? Ular gonggok ke apa? Kalau ular gonggok, cacing boleh lah dia biar-biar dulu. Ular je lah besar je. Ular terdong lah, kena kembang. Besar macam tu kepala dia. Ini tu bawah, cepat sikit. Tak gila kau? Ada gila. Jangan bawa je nanti dia marah. Kalau macam ada tadi ya. Wow, masih saya suka. Ular senduk besar gila panjang tu. Wah, kejap. Papa keluar rumah, Papa tengok dia melintas. Papa gajah dia pakai pengepek pula. Dia masuk dalam kolam kanvas. Papa suruh Mama rakam. Kalau ni dah hancur. Hancur lah, pekecek. Nak tengok. Oh, Papa. Itulah yang semalam kita orang nampak. Tu kat belakang tu yang macam bergelembung besar tu. Yelah kau. Dandan. Yelah kot. Macam tahu. Dandan. Alah, dah hilang. Oh. Dah hilang. Ha? Ha? Dah hilang macam. Ya awak ni. Ya, awak. Papa sini kat sini jom. Ah, Bawah tu. Tu bawah tu. Kenapa dia hilang? Monyet ni, monyet jatuh kot. Ya. Apa ingat hilang jom. Ini nama dia basah. Ha? Dah jauh. Dah dia dalam kolam. Dia kan basah lah badan dia macam tu. Ish, yang kotor lah men. Semut banyak. Besar kan jom? Kecil. Banyak lah kau kecil. Angkat dia taruh. Campak kat belakang sana. Kat kolam. Jelah, Papa.
dalam tu. Dalam kali tu. Tak lah, ambil pengepit lah. Tak lah, bagi besi tu. So sekarang ni Cem Boy dah balik sekolah. Dia cakap lah, dia suka betul tengok ular. Tapi ular ni dah mati. Kalau ular ni hidup lagi lah dia suka. Ularnya tak payahlah, busuk lah nanti. Aduh. Dia tak bagi buang guys. Tanam aja. Tunggu kawan Cem lah, tanam. Tanam. Sekarang? Yalah. Tanam sekarang? Yalah. Cangkul ni? Cangkul. Nak. Pergi cari cangkul. So sekarang ni Cem kata nak tanam ular ni. Kat mana tanam ni sesuai, jom kita cari tanah yang lembut sikit. Biasanya tanah lembut kat longkang ni lah. Berkilat-kilat guys. Skop tak nak pakai cangkul. Pakai skop susah. Cangkul ada kan. So kita nak tanam kat mana ular ni entah. Macam dia berjalan apa? Macam dia berjalan tu. Buang je lah Cem. Anak. Nanti biar awak makan lah. Anak. Buang kat sungai ular. Ular. Kolam ular. Kolam ular. Apa sungai biawak? Apa? Cem panggil apa? Cem panggil apa? Apa? Kat belakang sana? Sungai Lintah. Sungai Lintah. Buang kat sana. Dah tanam. Dah tunjuk kat kawan-kawan. Nak tanam tunjukkan kawan benda. Kalau tanam tak lempat lah kawan-kawan. Ya. Lepas tu nanti kita buka balik kuburnya. Alah, mengarut lah kau ni. Baik tak payah tanam. Tunggu lah kawan-kawan. Okay, tunggu itu tu. Macam hidup kan? Macam hidup kan? Minjan nak tengok macam mana. Main dulu pula. Macam tarik berhenti. Nanti dia punya ekor macam berjalan. Cepitlah sungguh-sungguh. Okey, sampai sini. Okey. Baik. Tu dia. Tarik berhenti. Tu. Ular dah mati bukan hidup Orang kata ular hidup pula. Dah jam. Gantung lah, gantung. Gantung. Gantung mana? Ni, buat gantung. Macam ular betul apa? Masih hidup lagi. Si hidup Tak tu lah. Ekor dia. Ada hidup lagi. Hantarlah dia pergi kat Cem dulu kan. Berat lah Cem. Tadi apa tak ni? Okey, kita sidai biar panas budak ni. Oh, patut dia jatuh. Licin. Licin. Lepas tak yang exit mak. Tak dah ni. Payahlah. Okey. Jangan pegang. Berbling-bling. Ada pelangi. Ada pelangi guys. Shining. Kotor ni ular, darah ular ni. Darahnya. Berkecai guys, gaban kerja kan. Gila kalau tak berkecai. Nanti dia gigit, dia patuk je. Sakit sakit mati Dah. Okey dah. Bercakap lah Cem ni dia memang suka tengok ular. Semenjak dulu ni Cem tengok channel siapa Cem? Abang Bomba Yeah. Abang Bomba. Dia suka tengok ular. Ulang-ulang dia tengok video tu. King Cobra Squad. King Kong beras kuat? Yeah. King Kong beras kuat. Aku pun tak tahulah. So lepas ni kita kena jaga-jaga sikit belakang ni Cem. Takut. Dia pakai tu motocross. Cem tahu tak Papa nampak kat mana? Dia lalu sini. Lalu sini. Papa nampak. Papa datang dari sana. Papa halau dia jangan bagi masuk semak. Lepas tu dia lari masuk dalam kolam. Papa lari pergi ambil penyepit ni. Papa dengan Mama pergi kejar dia. Mama rakam, Papa cepit. Lama-lama dapat. Dapat berkecil lah dia Cem. Tapi semalam kita orang pelik. Sebab semalam kita orang pelik sebab semalam ada tu. Ada satu gelombang besar. Gelombang besar kat mana? Tu dalam kolam. Tu ular tu. Oh, tak tahu itulah ularnya. Ada satu gelombang besar. Lepas tu tiba-tiba lepas tu kawan-kawan waktu Papa suruh dengan kawan-kawan tu balik. Lepas tu kita nampak kat situ ada gelombang. Gelombang kecil? Gelombang besar tu lagi. Oh, maknanya ular tu lah tu. Dia nampak orang dia masuk di dalam air Yelah kot.
Okey, sampai sini saja. Okey. Ya, semua lah. Elok lah. Okey guys, sampai sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share. Dan jangan lupa tunggu untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Ulahu.